Baik, baiklah, untuk kumpulan seterusnya, kumpulan daripada Kelab Abstract UiTM yang akan bawa naskah Cinta Kenangan Silam. Sila bersedia, kita akan mulakan sebentar lagi. Nama aku Cinta, bukan C-I-N-T-A, tapi C-H-E-N-T-A. Bunyinya sama, Cinta. Aku tak pasti kenapa Mama pilih nama tu. Aku pernah tanya Mama, kenapa Cinta? Pernah dengar lagu Cinta Kenangan Silam? Dari situlah aku dapat nama aku. Di sekolah, aku tak ramai kawan. Entah kenapa ramai yang mengejek nama aku Cinta. Kata mereka, budak-budak mana boleh bercinta. Bila masa pula aku bercinta? Dalam ramai-ramai tu, ada 3 orang yang paling hebat mengejek. Sofia, Bailing dan Aisyah. Apa saja mereka ejek, aku tebalkan telinga aku. Kata aku comot lah, masam lah, busuk lah, pencinta lelaki lah, macam-macam lagi lah. Aku hanya diamkan diri, tidak membalas dan mengabaikan kata-kata mereka. Sehinggalah satu hari, ketika aku berada di darjah 5. Oleh kerana Mama selalu pulang lewat kenana kerja, aku jarang bersama Mama. Bahana perkara itu, satu hari, kain sekolah aku telah dicemari dengan darah haid aku yang pertama. Peristiwa darah haid aku bocor menjadi buah mulut satu sekolah. Aku malu. Aku tebalkan muka dan terus berdiam diri. Tapi kesabaran aku sampai ke kemuncak apabila Aisyah bukan lagi sekadar mengejek, tetapi sudah mula menghina. Aku rasa kau ni anak haram lah. Sebab tu mak kau tak pedulikan kau. Bailing pula menambah perisa. Sebab itulah nama dia Cinta. Sebab bapak dia nak buktikan cinta pada mak dia melalui dia ni lah. Tapi bapak dia tak cintakan dia pun. Paling menyedihkan bila Aisyah menuduh Mama, mak kau tu pelacur, kau tu pezina. Aku rasa sangat geram, marah dan terhina. Aku terus berlari ke dalam tandas dan menangis. Aku kira inilah kali pertama aku menangis semahu-mahunya. Lama aku dalam tandas. Aku dah tak sedar pukul berapa. Bila aku keluar, sekolah sudah lelah. Aku berlari sampai
Irfan. Tapi hari ini dia tak ada. Esok dia ada. Aku tergumau. Aku terasa terlayang-layang. Aku melangkah ruang lain masuk ke kelas. Aku pilih pintu masuk dan tidak memaksa aku bertemu dengan Sofia. Tapi walaupun aku masuk senyap-senyap, Sofia perasan. Cinta binti Darwish Hakim. Perlahan saja Sofia memanggil aku. Kemudian dia mengambil pembaris dan berpura-pura megang leher yang tidak gagal. Tetapi sebenarnya menjadi simbol yang aku bakal disembelih kelak. Pulang ke rumah, aku pura-pura kuat. Makan dan telan apa saja yang dihidangkan, walaupun aku langsung jadi selera. Esoknya, aku ke sekolah dalam ketakutan. Takut jika diapa-apakan. Waktu rehat, aku tak pergi makan. Aku lepak depan koperasi, walaupun aku tak beli apa-apa pun. Begitulah apa yang berlaku pada minggu itu. Niat asal aku untuk berjumpa dengan Cikgu Farihah atau Cikgu Ikhwan telah terbantu. Hari terakhir untuk minggu itu, aku merasa sedikit lega, tapi aku terlekeh. Waktu aku berjalan di sepanjang koridor kelas, tiba-tiba Aisyah dan Sofia menarik aku ke sebuah kelas kosong. Faidi pula menjadi peninjau di luar kelas. Aku panik. Aisyah memberi amaran. Kalau kau jelek, aku mau murah. Aku terpana. Jadi, kau dah lupa Cikgu Farihah? Lupa pula kan? Cikgu Farihah dah tak ada. Jadi, dia dipaksa ke? Tak ada rekuatnya. Celaka kau ya anak-anak. Berani kamu melakukan hukuman cikgu ya. Sofia dan Aisyah bertubi-tubi menyoal aku. Aku tidak sempat menjawab. Keadaan semakin memburuk apabila Aisyah menarik penuh aku sehingga tersembur rambut. Sofia pula melihat aku tidak melawan, mula menampak-nampak aku. Aku dapat rasakan darah panas menyimpah di kepala. Apa saja yang Aisyah dan Sofia katakan langsung tak masuk ke telinga. Dalam fikiran aku hanya ada satu perkataan: lawan atau mati. Aku bangkit mengamuk. Aku tumbuk Sofia dan Aisyah. Aku seperti dirasuk. Terus menentang Sofia. Biar puas. Biar dia rasakan betapa seksa yang aku dihina selama ini. Akhirnya, beberapa orang guru masuk campur menghentikan aku. Aku terasa lelah dan teramat sangat. Dan pengsan. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang berlaku kepada Sofia, Faidi, Aisyah dan aku. Dipendekkan cerita, mereka bertiga dibuang sekolah kerana selepas kes aku, ramai lagi pelajar bangkit membuat pengakuan yang mereka juga pernah dibuli dengan syaitan bertiga. Kesimpulannya,
Ya, itu dia persembahan kumpulan yang kedua ya daripada kumpulan